أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة إن شاء الله رقم 12 من كتاب مصباح الأرواح في سلوك طريق الفتاح. Inilah episod yang ke-12 insya-Allah daripada kitab Pelita Arwah yang menerangi jalan menuju Allah yang Maha Fattah. ونكمل. Kita sambung قول المؤلف perkataan pengarang بعدما تكلم على أهمية selepas beliau tadinya membicarakan tentang kepentingan الأخوة في الله. ukhuwah fillah. فيقول Kata Syekh, قد بينا لك أن الارتباط الأجسام مع ضعفه مقتضيات يقتضيها. kami telah jelaskan tadi bahawa hubungan sesama jasad, walaupun hubungan itu hubungan yang lemah, tapi hubungan sesama jasad itu ada hukum hakamnya, ada ketetapan-ketetapan yang berlaku daripada hubungan itu. فيلزم أن يكون الارتباط الأرواح أمورا تبعد أطرافها أكثر ومراميها. Maka dengan itu lazimlah bagi hubungan sesama roh, dia punya hukum hakamnya, dia punya ketentuan-ketentuannya lebih teguh dan lebih tetap, lebih jauh lagi perginya. وإذا لم تقم ببعض ما تقتضيه الرابحة أصبحت أحكامها هينة لديك ساقطة. Dan hubungan sesama roh itu kalau tidak berlaku hukum hakamnya, tidak berlaku ketentuan-ketentuannya, jadilah hubungan itu hubungan yang jatuh, yang lemah. مثلا Contoh ya, فإذا رأيت من أخيك أدنى شيء kalau engkau melihat daripada saudaramu, ikhwanmu di jalan tarikat, يعني أذية صغيرة مثلا katalah satu kesakitan kecil berlaku padanya, أو ظننت ذلك atau engkau menyangka berlaku yang demikian itu pada ikhwanmu itu, نابزته بالعداوة وجهرته engkau pun bermusuh dengan dia, وجافيته بالكراهة ونافرته. engkau pun menjauhkan dirimu daripadanya. Kalau berlaku pada dia suatu keburukan, kau menjauhkan dirimu daripadanya dan engkau boikot dia. متناسيا ما بينكم من رابط المؤاخاة. Macam mana kau boleh lupa dengan ikatan dan ukhuwah samamu dengannya? متغافلا عما بينكم من المعاهدة في طريق الله. Engkau ghaflah, engkau melupakan janji setia yang sama-sama kamu lakukan dengannya dalam jalan menuju Allah ini. لا شك أن ذلك علامة حرمانك من الطريق. Yang demikian tadi tidak syak lagi menjadi alamat bahawa haramnya engkau, terhalangnya engkau daripada jalan tarikat. ودليل على عدم دخولك في هذا الفريق. Itu menjadi dalil bahawa engkau tidak masuk dalam golongan ahli sufi ini. وما هي إلا إشارة الحرمان رفعت على رأسك. Apa yang kau lakukan, sikapmu itu tidak lain melainkan alamat petanda bahawa kamu adalah orang yang terhalang. Petanda itu ada atas kepala kamu. نعوذ بالله من ذلك. Na'udzubillah min dzalik. وراية الشقاء والخذلان ترفرف على صرج نفسك. Itu sikapmu yang negatif terhadap ikhwanmu itu tadi telah menjadi bendera yang berkibar di dalam jiwamu, bendera bahawa kamu bukan ahli tarikat, kamu jauh daripada tarikat. قال صاحب القدم الراسخ. Syekh yang punya qadam yang rasih berkata, والمجد الثابت البازخ. Syekh berkata, شيخنا الأخص في الله تعالى صاحب المفاخر والمعالي. Syekh kami dalam jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, sahibul mafakhir wal ma'ali, berkata, صاحب كتاب الإحياء. beliau adalah pengarang kitab al-Ihya, سيد الشيخ الغزالي. iaitu Sidi Syekh Al-Ghazali. في كتاب له بعد كلام يخاطب فيه إخوانه ما نصه. Di dalam kitabnya selepas mana beliau memberi nasihat kepada ikhwannya, kata beliau, فما بالكم تعاملون بعضكم معاملة الأجانب وأنتم إخوان. wahai ikhwan di jalan tarikat, kenapa kamu sesama kamu bermuamalah tu macam muamalah orang asing, sedangkan kamu ni ikhwan, saudara mara? وتتصاحبون مصاحبة الأباعد وأنتم صنوان يعني توأمان. Bagaimana kamu sesama kamu, katanya ikhwan dalam jalan tarikat, tapi bersahabat sesama kamu ni macam orang-orang jauh, sesama orang jauh, sedangkan kamu ni macam kembar. جعلتم الأخوة تحت حكم النفوس والأغراض. Kamu telah menjadikan ukhuwah persaudaraan duduk di bawah hukum nafsu dan maslahat-maslahat kepentingan diri. فإن توافقا وإلا فالتنافر والصد والإعراض. Kalau sama-sama punya maslahat, sama-sama punya kehendak nafsu, setujulah. Tapi kalau tidak ada kehendak nafsu di situ, tidak ada maslahat di situ sama kamu, kamu pun berjauh-jauhan. فمنكم من ينطوي من جهة أخيه على غل من غير سبب. Ada kalangan kamu ini yang marah, yang tak suka dengan saudaranya tanpa apa-apa sebab. بل لكونه لم يوافق غرضا ما وإن كان ذلك الأخ
أعلم علم منك وأفضل فاضل منك. Kenapa kamu marah dengan saudaramu di jalan tarikat tadi? Tidak. Kadang-kadang tu tidak lain, hanyalah semata-mata saudaramu itu dia tidak sepakat, tidak setuju kehendaknya dengan kehendakmu pada perkara dunia. Walhal saudaramu itu lebih tinggi ilmunya daripadamu. وإن كان ذلك الأخ أعلم عالم وأفضل فاضل مما يجب احترامه على كل مسلم إلا أنت لا تحترمه. Walaupun saudaramu itu, kita ulang balik, walaupun saudaramu itu lebih alim daripadamu dan lebih fadil, lebih mulia, yang lebih mulia daripadamu, yang mana menjadi kewajiban bagi orang muslim untuk menghormatinya, tapi kamu tidak menghormatinya. ومنكم من يزعمون أن إخوانهم أعز عليهم من أنفسهم ومتى تعامل اثنان في أمر دنوي تحاسب على القتيل. Nah, ada juga kalangan kamu ini, ada juga kalangan kamu ini yang menganggap konon bahawa saudara-saudara di dalam tarikat ini, dalam jalan tarikat, lebih mulia, lebih berharga daripada dirinya sendiri, lebih dia utamakan dari dirinya sendiri. Tapi bila kamu berinteraksi dengannya dalam perkara-perkara dunia, perkara-perkara remeh-temeh pun kamu nak kira dengan dia. يعني fatil يعني أمر لو بسيط. Fatil tu maksudnya perkara yang remeh-temeh lah. وإن رأى كلاهما أو إحداهما أنه مقدور في شيء يسير تنافرا وكثر بينهما القال والقيل. Dan sesama mereka ni yang katanya ikhwan di dalam jalan tarikat ni, kalaulah berlaku satu pembelotan, walaupun pembelotan kecil terhadap dirinya, dia punya marah dengan saudaranya tadi, begitulah amatnya. وجاءت الدعوة بعكس دليل. Datanglah dakwaan berlawanan dengan dalil. فلا ترى للأخوة حكما يقف تجاه ذلك الشيء القليل. Maka kau tidak melihat apa lagi hukum yang berlaku pada perkara yang remeh-temeh tadi. وحينئذ di situ يتضح العزيز من الدليل. Di situ maka terjelaslah apa yang lebih mulia daripada dalil. فيا من جمعتكم في الله جامعة الإخاء. Maka wahai orang-orang yang dihimpun perhimpunan kerana Allah, dihimpun oleh persaudaraan. ومدت لكم يد العناية حبل الود والصفاء. Wahai orang-orang yang dihulurkan kepadanya oleh tangan inayah, tali kasih sayang dan kemurnian jiwa. كيف تقابلون النعمة بكفرانها؟ Macam mana kamu menyambut nikmah dengan mengkufurinya? ولا تقومون بواجب حمدها وشكرانها. Macam mana kamu tidak menunaikan kewajiban memuji-muji Allah dan mensyukuri nikmat itu tadi? واعلموا أنكم Ketahuilah bahawa kamu semua ini قد عاهدتم الله تعالى telah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. وأشهدتموه. Kamu telah bersaksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. المواثيق. Kamu telah memberi perjanjian, agreement dengan Allah Subhanahu Wa Taala. وأعطيتموه على أن تسيروا إلى حضرته العلية. Kamu telah berjanji kamu nak menuju hadrat Allah yang Maha Tinggi. وتتمسكوا بطريقه السمح المرضية. Kamu telah berjanji kamu nak berpegang teguh dengan jalan tarikat Allah yang telah ansur dan diredai. فلا يصح بعد ذلك أن تخلوا بشيء مما عهدتموه عليه. Maka selepas janji setia itu semua tadi, tidak sahlah kamu nak berlepas diri atau mengosongkan diri daripada apa yang telah kamu janjikan tadi. ولا يجوز Dan tidak boleh أن تفرطوا kamu في أمر تعلمون أنه مطلوب لديه. Dan tidak boleh kamu melampau meninggalkan perkara yang kamu dituntut untuk mengerjakannya. وإلا كنتم مع المنتقم الجبار متلاعبين. Kalau tidak, nescaya pekerjaan kamu ialah dengan Allah. Allah tu sifatnya muntakim jabbar. Kalau tidak, kamu main-mainlah dengan Allah. ولعهده ومواثيقه خائنين. Kamu khianatlah dengan janji setiamu, dengan agreementmu terhadap Allah SWT. فأملأوا بالله قلوبكم من الصفاء والمحبة. Maka hendaklah hati kamu penuhkan terhadap Allah SWT, penuhkan dengan safa, dengan kemurnian dan mahabbah. وأترعوها لإخوانكم بالولاء والمودة. Dan hendaklah kamu sama ikhwan itu menyempurnakannya dengan wala', dengan kesetiaan dan mawaddah. بهذا ننتهي من الجزء 12. Dengan ini kita ونبدأ إن شاء الله جزء 13. telah sempurna pada bahagian ke-12. Nanti kita sambung pada bahagian ke-13. ونقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.